Pada suatu ketika dahulu, di tepi Laut Mediterranean yang membiru, berdiri sebuah kota yang menjadi mercu cahaya dunia. Di sinilah ilmu menggembara lebih jauh daripada kapal dan setiap perkataan nilainya melebihi emas. Di tengah kota itu berdiri sebuah kuil, bukan untuk memuja dewa tetapi untuk menimba ilmu. Perpustakaan Alexandria. Dikatakan di dalam dewan mamarnya tersimpan setiap cebisan ilmu manusia yang pernah wujud. Setiap puisi, setiap penemuan, setiap persoalan yang pernah diungkap oleh manusia, semuanya dikumpulkan di bawah satu bumbung. Dan kemudian pada suatu hari, semuanya lenyap. Kisahnya bermula sekitar tahun 283 sebelum Masihi. Selepas kematian Alexander the Great, generalnya yang bernama Ptolemy membina empayar baru di Mesir dan menubuhkan sebuah kota yang menghormatinya. Alexandria, anaknya Ptolemy kedua, memiliki impian yang lebih besar. Beliau mahu membina sesuatu yang belum pernah wujud sebelum ini. Tempat yang menghimpunkan semua ilmu di dunia. Maka lahirlah perpustakaan terbesar dalam sejarah manusia. Setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Alexandria akan diperiksa. Jika terdapat sebarang naskah atau gulungan tulisan, ia akan diambil, disalin oleh para jurutulis dan salinan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara naskah asal disimpan di perpustakaan. Tidak lama kemudian, Alexandria menjadi nadi pengetahuan dunia. Cendekiawan dari Yunani, Parsi, India dan Afrika sanggup datang untuk belajar di sini. Ahli falsafah berdebat di bawah cahaya lampu minyak. Ahli matematik pula menulis di atas papirus. Dan ahli astronomi memerhati bintang melalui kanta gangsa yang digilap. Ia bukan sekadar bangunan. Ia adalah cubaan pertama manusia untuk menghimpunkan seluruh alam semesta dalam satu tempat. Tiada siapa yang tahu dengan pasti berapa banyak gulungan disimpan di sana. Ada yang mengatakan 400,000. Ada yang percaya lebih 700,000 gulungan. Namun, yang penting bukan jumlahnya, tetapi kepelbagaian ilmunya. Di dalamnya terdapat karya Aristotle dan Plato. Dust. Wind. Dude. Teks perubatan dari Mesir, carta bintang dari Babylon dan cerita rakyat dari India serta China. Di sinilah Euclid menulis Elements, asas geometri yang masih diajar hari ini. Di sinilah Archimedes bereksperimen dengan tuas dan takal, mencipta prinsip kejuruteraan yang kekal hingga kini. Dan di sinilah Eratosthenes mengira lilitan bumi. Lebih 2000 tahun sebelum satelit mengesahkan ketepatannya. Bagi Alexandria, ilmu bukan milik satu bangsa tetapi milik sesiapa yang ingin tahu. Namun, api pertama akhirnya datang. Pada tahun 48 sebelum Masihi, Julius Caesar mengejar musuhnya sehingga ke Mesir. Apabila terperangkap di Alexandria, beliau mengarahkan kapal di pelabuhan dibakar untuk menghalang serangan. Tapi angin membawa api itu ke kota dan api itu merebak hingga ke perpustakaan. Ribuan gulungan terbakar.
tulisan bertukar menjadi abu dan asap hitamnya terapung di atas Laut Mediterranean. Ada sejarawan berkata hanya sebahagian yang musnah. Ada yang percaya itulah detik permulaan kejatuhannya. Mungkin perpustakaan itu tidak musnah dalam satu malam. Mungkin ia terbakar perlahan-lahan selama berabad-abad. Abad ke-3 Masihi, Alexandria dilanda perang saudara. Maharaja Aurelian menyerang kota itu dan dalam kekacauan, kawasan Bruchion yang menempatkan perpustakaan dimusnahkan. Beberapa dekad kemudian, pada tahun 391 Masihi, agama baru muncul berkuasa di bawah Maharaja Theodosius. Kuil pagan diharamkan dan Serapeum, perpustakaan kecil yang tinggal, diserbu serta dimusnahkan. Bagi mereka, naskah kuno itu dianggap peninggalan menyembah berhala. Apabila debu reda, yang tinggal daripada perpustakaan Alexandria hanyalah kenangan. Kehilangan Alexandria bukan sekadar kehilangan sebuah bangunan. Ia kehilangan ingatan manusia. Tiada siapa tahu dengan pasti apa yang telah musnah bersamanya. Berapa banyak penemuan yang lenyap sebelum sempat dikongsi. Berapa banyak rahsia yang terpadam sebelum sempat ditemui. Ada yang berkata di dalamnya tersimpan lukisan mesin wap, penawar penyakit dan peta dunia yang belum pernah diterokai. Kita takkan tahu. Apabila Alexandria jatuh, berabad-abad ilmu turut hilang bersamanya. Dan selama hampir 1000 tahun selepas itu, manusia hidup dalam kegelapan. Hari ini, dunia berkata kita lebih maju. Ilmu di hujung jari. Satu klik, satu skrin, segalanya terbuka. Tetapi hakikatnya, kita hanya membina perpustakaan baru dalam bentuk digital. Dan seperti dahulu, ia juga boleh musnah. Bukan dengan api, tetapi dengan penipuan, kealpaan dan ketidakpedulian terhadap kebenaran. Pengajaran Alexandria bukan sekadar tentang apa yang kita hilang, tetapi tentang apa yang kita pilih untuk lindungi. Kerana setiap kali kita memadam ilmu, menyekat maklumat atau menolak kebenaran, kita sebenarnya menyalakan api yang sama semula. Perpustakaan Alexandria mungkin telah menjadi abu, tetapi rohnya masih hidup. Di setiap kelas, setiap arkib dan di setiap jiwa yang masih ingin tahu. Satu ketika dahulu, ada sebuah kota yang cuba menghimpunkan seluruh ilmu manusia dan ia gagal. Mungkin pengajarannya bukan pada kejatuhannya, tetapi pada keberaniannya untuk mencuba.